Bahagian bawah dia sangkut. Untuk turunkan seat sangkut atas bawah. Alright geng, so itulah dia tadi sangkut. Kenapa dia sangkut geng? Seat. Sebab gigi dia dah patah geng. Tengok gigi dekat dalam dah patah. Ni kita dah buka geng. So gigi dia pakai yang macam plastik ni. Kita boleh buat balik lah. So function dia geng sepatutnya macam ni tau. Korang turun, boleh naik, tak ada isu lah. Dia tak ada bunyi macam tadi tu. Tu tak ada. Kenapa? Sebab dia dah patah lah. So geng, yang patah tu geng, kita gantikan pakai gear yang macam ni geng. Ini metal lah geng. So lebih tahan lah. Tak ada isu lagi dia nak patah ke apa. So kita tengok kejap lagi macam mana hasil dia geng. Alright geng, so sekarang inilah seat dia. Seat part dia, bahagian dia dah tukar. Atas dan bawah, bahagian belah tepi dah tukar. Alright, try hidupkan dia punya. Okay, sekarang dia dah function balik dia dah boleh turun. Okay, naikkan dia. Alright, dia dah boleh naik. So memang mantap geng. Kalau korang ada masalah macam ni, ataupun bahagian seat part nak tukar, gear motor rosak, boleh roger kita geng.